lagi bete, aku lagi sensi. Gara-gara kamu, aku jadi malas pacaran. Beli mana? Mình đâu phải đi vô xem một đi. Cao là cái hông cái mũi này. Mak pernah dia macam pelik hari ni. Macam baik je. Tiba-tiba dia tanya kat saya buat apa? Macam kena dia? Tak weh. Tiba-tiba je rujanya weh. Untuk tahu ke dia tu terkenal dengan title playboy kat sekolah ni. Tapi aku tak rasa dia gitu. Tak ikut saya. Aku duduk kerja. Morning guys, kita dah sampai kelas kita. Yeah. Go. Let's go. Okay, hari ni kita kena dapat glowing, okay? Mestilah kita kan spotlight dalam kelas ni. Gapa tengok-tengok? Ada masalah? Lapan orang duduk aku. Lambat lagi. Tahu tidur main sekolah. Mungkin nak main kacik aku pun. Rehat dah. Juki. Rehat dah kau? Main-main lah. Tak ada je. Rehat dah? Rehat dah. Kiki! Aku nak cari ke tak boleh? Mana duit? Duit minggu lah. Mu duit aku 2 minggu lepas mu tak bayar lagi 2 jam. Nak kira pulak. Aku nak cari duit pulak ni dia kepuk. Loh. Saya ada nak ayat benda tau. Setiap kali saya jumpa saya tak ingat nak kat lain kamu. Tadi ada. Siapa sini? Tak ada. Hah? Kepuk. Sabarlah kali. Masuk. Hai. Bangun. Duduk. Okey, hari ni kita akan belajar matematik. Okey, kita ada, lah ni ada 800. Nampak payah tulis dengan sini. Itu orang hangat. Lah ni ada 800. Tolak duit minyak 200. Hotel 200. Makan 50. Buang minyak pula pergi balik 300. Berapa bela? Mak, 50 lah cikgu. Salah. Ya. Kenal nama lu? Nama saya cikgu. Nama saya Michael Kimi. Alvin plus. Tapi bagi saya Juki je. Cikgu panggil Juki gitu je. Simple. Juki? Belah. Nama saya Ashraf. Orang panggil Cikgu. Cikgu dah nak panggil kapal siapa aku? Siapa ni? Nama saya Ika, cikgu. Ikan. Ni nama? Nama saya
Isi. Cikgu boleh panggil saya Isi. Isi ni? Isi ke apa tu? Isi masa lapan saya dengan cikgu lah. Apa belakang tu? Mu apa pakai baju pun aku? Cikgu. Bentar. Kenal nama ke? Nama. Nama dia ada. Nama saya Nabil. Cikgu tanya je apa pakai macam ni ke? Gini aku. Dia bakar main. Tadi ambil baju. Ni ada. Gitu lah cikgu. Tak apa. Hari ni kita belajar buku-buku set surat 35. Bikin sendiri, cuci baju celana dan trika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumik juga. Salah ni, dilik mula. Salah ni. Bukan pada gitu. Ni, mu kena tengok ni. You kena dap. Biasa apa ni? Sambut je. Mu nak tahu tak cita-cita aku ke apa? Aku rasa aku nak jadi model lah. Sebab aku nak jadi cikgu, aku tak cerdik. Tengok ni, aku lawa pula kan. Kau perasan je ni. Sebab aku nak jadi cikgu pun aku tak cerdik. Kau memang benuk pun ke? Mu benuk lagi pada aku dah lah. Tak cantik, tak lawa. Benuk kau tu mu. Permisi nak. Bawa lah. Macam ni. Kau bawa lah. Bawa lah. Buat apa kena Nabil tak ada lagi? Masa ke? Betul ke dia suka aku? Kalau betul dia nak kamu, mesti dia rasa benda tu. Tapi kalau dia berubah betul, sungguh galah. Tak tahu. Tapi dia tak tahu. Tapi kalau sakit hati nanti, jangan cari aku ya. Okey lah. Kehadapan Ika. Saya tahu awak ragu-ragu dengan saya. Tak salah ke kalau cuba nasib. Tapi saya kena sedar diri. Saya dah lah nakal. Tak semak pula tu. Mana mungkin orang pandai awak terima orang senakal saya ni. Tapi kita tak tahu ke. Ikhlas daripada Nabil. Bye. Jumpa esok kat kelas.